Ya. Bang Ahmad orang tahu Ya. jalan tapi dia boleh power dia boleh buat satu hari okey lah. Mana dia? 4 hari. 4 hari siap. Oh, dia pakai sehari. Saya pun ada sehari. Hutang sengit. Hari 4 hari hutang sengit, sehari hutang tak sengit. Betul ke? 4 hari siap sengit hutang apa hal? Macam mana? Itu 4 lebih hari dah. Boleh ni, tak boleh. Dia pening tu. Jadi ni, sekali dia tak boleh ke dia? Dia kena sesekali je, jangan selalu sangat je. Lain macam. Lain macam ni. Jalan lambat selepas asar. Hotel Syuhada Ajiat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Salam ceria, salam barakah, salam asar daripada Makkah Al-Mukarramah. Dan di sebelah kanan kita ni adalah stesen bas, ya. Stesen bas. Yang menghubungkan antara Kota Mekah dengan Kudai ataupun hotel-hotel, ya. Dan macam biasa tuan, sebelah petang dibuka jualan-jualan lambak. Nak berniaga, macam-macam perniagaan dia, ya. Nak beli sila beli, ya. YSN petang ni bersama dengan jemaah-jemaah terpilih. Saja dengar ceritanya ada satu kedai jubah di Ajiat. Selalu saya bawa ke Utaibiyah, Mahal Walid Ar-Raq. Ini nak tengok jugalah. Yang kaki boleh sampai, ya. Yang kalau Utaibiyah kena naik teksi, kena naik kereta sapu. Sini kaki boleh sampai. Nak tengok, ya. Sejauh mana keberkesanan, sejauh mana, ya, dia dapat memberi kepuasan. Jemaah yang datang sini ni bukan setakat murah diorang nak, tapi dari sudut kualiti, jenis kain, design, ya, ini semua dimainkan peranan, ya. Hanya semata-mata murah, baik beli kat kedai-kedai ni, murah aja, tapi kualiti, ya, itu perlu ditimbangkan, dipertimbangkan. Oi, pecah. Ada air pecah. Air najis ke air bersih tak apa. Oi Allah. Paip pecah bawah tanah. Bayar mahal lah ni, bila air pecah. Al-Masadar Al-Faizin. Ni hotel Mesir, ya. Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Mesir. Egypt. Mat'am Al-Badar. Al-Badar Restaurant. Hari tu saya buat review sini kan, bagi hotel-hotel Bangla belakang.
Ni air juga atas ni. Ya Allah. Pecah juga. Pecah ni, keluar air lah. Ya Allah. Ya Rabbi. Pecah ni. Assalamualaikum. Motor ada. Salam Faiz. Ya Rab. Awak ni yang kedai dia. Maju bang. Okey. Okey. Ni yang simple. Oh, dia ada juga kain ni. Okey. Agak berkualiti kelihatannya. Di sudut pilihan warna agak rare. Ni rare ni. Gabungan two tone. Ya. Okey. Ni dia pilihan-pilihan kain warna. Tidak sebanyak yang di sana lah, tapi ada juga yang berkualiti. Banyak sangat tu ada zip. Ya. Yang ni yang ni agak ni yang jenis ada tone two tone. Okey, ada kelebihan juga kelihatannya. Yang ni mahal ni, Korea atau Japan. Ni hijau kembara di atas. Hijau kembara pun ada. Okey. Nice. Persoalannya kejadian itu. Jangan sengit lah Batan. Sengit lah bahaya. Semua dah siap ni. Itulah, ni yang antara design dia yang terbaik kot. Dia display kat depan tu. Ni lah sama design. Okey, faham. Tu apa? Hitam. Hitam gini ya. Kelabu. Okey. Jangan pendek. Allahu Akbar. Secara teorinya pilihan kain tidaklah sebanyak daripada kedai Walid. Cuma ada juga desain-desain agak moden jugalah yang diketengahkan. Ya, ada kelebihan. Ya. Sekurang para jemaah yang nak datang boleh datang ya. Ada dekat dengan masjid lebih kurang dalam 600 meter lah ya. Kena menapak ke Bagat Hajiat dan kena mendaki sikit lah. Ya. Ya, kita pulang semula ke hotel kita. Kejap je tadi air ya. Oleh kerana Mekah ni panas, kering lah. Punyalah panas Mekah ni, kering lah air. Air tangki dah kering tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Makkah Al-Mukarramah, kota suci umat Islam, menjadi satu impian untuk hadir ke sini, mendoakan pada semua para jemaah. Mudah-mudahan diberikan ya keizinan, kesempatan untuk berada di bumi ini. Apapun syukur Allah Ta'ala masih lagi memberikan USN dan juga jemaah-jemaah haji kesempatan ya berada di sini bersama dengan jemaah-jemaah haji 2025 untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah. Hotel Syuhada ini adalah dulunya salah satu pada hotel sabung haji. Tinggal di sini dengan jarak 450 meter kurang lebih menuju ke Haram.
Namun sayang bahagian Ajak ni semuanya telah ditutup. Tabung haji dah tak ambil ya, hotel area sini. Hanya ada 3 zon saja yang diguna pakai oleh pihak tabung haji. A, B, C. Zon A ialah Abrar dan Nadiriyah dan Qasar dan Nadiriyah. Zon B Premium. Apa nama? Apa nama tempat tu? Land Premium, yes. Hotel Land Premium. Dan juga Fajar Badik. Yang zon C adalah Dairis As-Saad, Rehab dan Nadiriyah, dan juga Abraj Al-Taisir, yang dikatakan bakal menjadi HQ tabung haji pada tahun depan 2026. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada ruang kosong tuan kat sini ni. Tak dibina-bina hotel lah. Sengaja dikosongkan ke ataupun apa, saya tak pasti lah. Tapi dikosongkan. Sembas. Kita dah nak bermula musim umrah musim baru tuan-tuan, 1447 Hijrah. Kepada yang merancang untuk pergi umrah musim baru 2025 ini, Julai sampai Disember, Januari 2026 sampai Mac 2026, yang kalau berhajat nak bersama dengan UXN, ya boleh maklum awal, ya boleh PM saya awal-awal sekarang untuk kita uruskan ya tuan-tuan punya penerbangan umrah. Jangan lewat-lewat, sebab bersama dengan UXN kita dah promosikan pakej umrah ni 6-7 bulan awal lah itu. Banyak juga tarikh-tarikh yang dah penuh, macam bulan 7, bulan 9, bagi tarikh-tarikh yang lain. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang ya, InsyaAllah. Zam-Zam Restoran. Nak tanya UXN kawan. Aiskrim, ya Allah. Tanpa nak belanja. Oh. Mana aiskrim? Oh itu. Mafi.